Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul mana? Ya ayyuhallazina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Demikianlah beberapa ayat yang kita masih lagi dalam suratul Ahzab. Ayat yang ke-67 hingga seterusnya kepada ayat yang ke-671. Di dalam ayat ini antara lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal-hal kiamat, hal lagi akan datang berkaitan dengan orang-orang yang zalim di dunia ini terbahagi kepada dua pangkat secara umumnya. Ada di peringkat ketua, kita panggil huana maksud si ada.
Pangkat-pangkat ketua, dan ada pula di perangkatnya pengikut-pengikut anak buah. Kalau orang Jawa panggil anak buah. Kalau kita sini panggil apa? Anak tangan. Yang kita sini panggil anak tangan. Nah, anak tangan. Kalau orang Jawa panggil anak buah. Nah, bagi juga sekaligus budak-budak. Maksudnya pengikut lah. Lepas tu kalau anak tangan paling rapat, istilah kita sini panggil orang bawah dagu tu. Ada juga istilah panggil kata orang kanan tu. Macam-macam bahasa tu dah. Jadi semua itu cakap dengan bentuk majaz, kinayah daripada orang yang mengikut, sama ada mengikut ke jalan baik. Nah, seperti makmum dia ikut tu imam dalam sembahyang jemaah. Dan juga kita anak makmum taat patuh kepada imam dan pemimpin ke jalan baik. Maka dua-dua baik. Adapun kalau lah pemimpin pengganah ketua itu jalan ke jalan yang salah agama, maka pengikut juga pun turut salah. Apabila itu di akhirat kelak Allah menyatakan di sini iaitu ayat yang kita mulai saat itu, Allah menyatakan hal pengikut-pengikut anak buah, anak tangan. Tuhan cerita kata macam mana? Wa qalu, dan berkata mereka itu, dia terbersih selalu, dan berkata, yakni oleh segala yang mengikut. Yang mengikut akan ketua-ketua. Tentu dah dia mengikut akan ketua lah. Jadi apabila di akhirat esok, jika sekiranya Allah tak ampun kalau masalah dengan sebahagian mukmin yang asi, ada perkara yang kufur, Tuhan janji siap-siap dah, tak ada sekira dah lah. Bila mati atas kufur, mengikut janji Allah jadi wajib. Pada hukum akal hanya harus tilik pada kita semua hamba Allah, kita semua makhluk ciptaan Allah, ikut Allah lah. Dia nak letak di mana akhirat, nak masuk syurga pun makhluk dia, nak masuk neraka pun makhluk dia. Semata-mata kira akal tilik kepada kuasa Allah, makhluk Allah itu serah pada dia. Tetapi bila tilik pada janji dari Allah, jadi peraturan undang-undang dia, hak dia menetapkan siapa yang mati atas kufur, janji dianya dia tak ampun sama sekali. Itu janji dia adalah. Lalu tu hukumnya wajib akal yang aridi. Supaya juga orang mukmin mati atas iman, mengikut janji dari dia tu juga syurga balasan. Wajib atas orang yang mati, bagi orang yang mati di atas iman, wajib syurga. Tu cakap tu undang-undang lah tu. Kemudian orang mukmin terbahagi kepada dua. Ada yang mukmin bersih daripada dosa, dia panggil mukmin yang taat penuh. Ada kala mukmin yang asin, yang ada salah deraka. Maka hak tu mukmin hak yang ada dosa, pasal mengikut janji Allah wajib syurga. Tetapi selalu azab dulu hak tu terserah pada masyiatillah. Jika dia kehendak ampun, itu kemurahan dia. Kalau dia nak mengazab, menyeksa, itu adil dia. Tu situ. Tapi wajib syurga. Tu kira dia sebagai akidah ahli sunnah, tak situ dulu. Sudah pada itu, bila orang mati atas kufur, tetap seperti tadi. Maka ada pengikut, adanya pemimpin. Maka sini Tuhan cerita di akhirat esok, ni wajib benar lah ni. Dapat kita baca ayat sadaqallahul azim, ni Tuhan cerita sendiri kan. Tuhan cerita kata, wa qalu. Pula perhati di segi balarah. Kalau sepatut dengan lagi akan datang, nak kata wa yaqulun. Orang mengaji kelimah kata mudhari'. Cakap dengan mudhari' ihtimah dan istiqbal. Dan munasabah dengan dah cerita. Ni cerita hak lagi akan datang.
Kalau sepatut wa yaqulu dalam ilmi apa panggil. Lagi akan berkata. Nah, sebabnya tak apa akhirat lagi. Lagi akan kata, tapi tak Tuhan guna bahasa madhi. Wa qalu, qalu ni telah kata dah. Kata bila tak ada masuk lagi. Ni ulama kata diguna sirat madhi kerana li tahaqquqil wuqu'. Kerana mesti berlaku begini. Pada ilmu Allah Ta'ala sudah tentu begini dah. Sudah nyata begini dan iradat sudah menentu begini. Seolah-olah ia berlaku dah. Lalu guna dan telah kata. Dia. Kalau kita sikit telah bila tak ada masuk lagi. Tak sampai akhirat lagi. Jawabnya kerana tilik pada mesti berlaku. Allah Ta'ala janji begini, mesti begini, tak mungkin. Lalu seolah-olah supaya berlaku dah. Lalu cakap dengan waqalu. Nah. Tapi dalam jumlah tak ada buah telah tu. Dan berkata. Kerana tu lapar. Dan telah berkata. Itu di segi balarah. Baiklah. Dan berkata. Yang oleh segala yang mengikut akan ketua-ketua mereka itu. Yang orang panggil dalam tafsir pakai kembali dhamir selalu. Kalau tu asal wa qalu dan berkata mereka itu siapa? Yani segala yang mengikut akan ketua-ketua tu. Kata ke siapa? Dia berdoa dengan Tuhan. Dia panggil Tuhan, seru Tuhan. Rabbana. Dia bila masuk akhirat kenal habis dah Tuhan. Tak ada orang tak kenal dah. Semua yakin. Tak ada niat yang apa-apa syak ragu. Bila pak pindah Allah tu kak, yakin selalu dah. Inna muqinun. Kami yakin dah. Kita ni Allah Ta'ala yakin di dunia. Alhamdulillah. Kita orang mukminah. Kita jaga keyakinan kita tu. Jangan masuk apa dia tu kesamaran. Syak subhat. Baik. Mereka kata, Rabbana. Hai Tuhan kami. Maksudnya Allah lah. Kerana tak ada Tuhan selain pada Allah. Ya Rabbana. Panggil Zahraf ni dah orang ngaji kaedah. Hai Tuhan kami. Inna ata'na sadatana. Tapi tulis tu sadatana. Nanti ada satu kira lain. Wahai Tuhan kami. Bahawa kami telah ta'at. Itu mihak Arab. Bila jadi Melayu ke apa ta'at? Ikut. Patuh. Turut. Banyak pula bahasa kita tu dah. Hak juru turut kat turut. Mata. Orang kata buat gini. Buat gini. Buat gitu. Buat gitu. Turut. Kadang-kadang turut dengan tak ada fikir dah. Melayu ke apa panggil? Turut buta tuli. Nah. Kita ada akal tak terfikir-fikir lagi suruh buat lah. Walau kita ada akal juga. Tu. Lepas tu biar akhirat sak mengaku lah weh. Hei Tuhan kami. Telah taat, telah ikut. Yakni kami. Akan segala penghulu kami. Ketua kan. Sadatana. Sadat tu jamak pada panggil Sayyid tu. Pengulu kami, ketua kami, pemimpin kami pada dunia dulu. Maknanya telah taat ni pada dunia dulu. Dan segala orang besar-besar kami. Wa kubara'ana. Jamak pada kabir. Pembesar-pembesar kami. Kami ikut. Lalu tu mereka itulah. Fa'adalluna sabila. Maka menyesat oleh mereka itu. Ada handanya dah lah. Maka menyesat oleh mereka itu. Mereka itu klik kepada segala penghulu kami dan orang besar-besar kami. Mereka itulah menyesat akan kami. Menyesat akan sabila. Akan jalan. Maksudnya jalan hidayah agama kau tu ya kami sebab jadi sesat tu karenanya apa? Karenanya menyesat oleh ketua kami. Kami ikut. Tempat dia nak lagi di mana? Tempat dia nak laginya. Rabbana atihim di'faini minal azabi. Hai Tuhan kami.
datangkan, yakni berilah engkau akan mereka itu segala penghulu kami dan segala orang besar-besar kami itu, memberilah ke dia tu dua ganda, di'fain. Dekat dengan luar putih kata daben. Daben bahasa putih. Melayu kita panggil ada dekat dengan daben tu. Dabar. Tu dia dah. Dabar. Kalau akan pinggir lagi dabar. Dabar. Dabar tu macam pada orang putih daben. Arab di'fun dekat-dekat tu. Hak Melayu betulnya gando. Kalau dia ni salah, kalau kata salahnya 10, ganda lagi 10 ia 20. Hei Tuhan, ganda lah. Sahabat sesat kami sebab dia. Tak ada niat dulu kami nak beri tak boleh duk takut ke dia. Kan zaman Quraisy dulu bukan? Ada doa-doa nak beri tak boleh duk takut, nya bunuh. Yang buat anyaya, maka takut juga weh. Kan? Hati akhirat saya dah lepas tu. Kami sesak sampai mereka tu. Kali tu hari ni nak mintanya ganda lah. Dia nak minta lepas tak lepas dah. Sama-sama majlis kufur tak lepas dah. Nak minta ganda je. Sebab kami sesak sebab dia menyesak kami. Kami ikut dia. Sesak apa kami. Tapi nak mintanya ganda lah. Tu mana Rabbana atihim di'faini minal azab. Hai Tuhan kami, datangkan mereka itu. Dia tulis itu. Mana berilah engkau akan mereka itu dua ganda. Dua ganda apa? Dua ganda minal azab. Daripada azab. Tapi tulis daripada azab kami. Itu kalau orang mengaji kaedah dia panggil alillah gati mudhaf ilaih. Minal azab ay min azabina. Dia panggil azab mudhaf ilaih na dhamir gati dengan alillah tu kaedah. Maka setengah kata ta'aruf gati daripada dhamir. Mazhab kufiyin kata ya boleh. Min azabina buana buhalillah minal azab. Tu kaedah dia panggil. Bab jumlah daripada azab kami. Sedangkan Al-Quran tak ada kata min azabina, minal azab. Mungkin kata alillah ganti mudhaf ilaih. Mana azab kami sekian, minta kau gandalah di atas pemimpin kami. Tak serupa dengan kita orang mukmin. Orang mukmin tu minta manfaat, minta syafaat, minta ganda kau balas yang baik. Itu dia. Ini Tuhan cerita. Minta lagi orang bawah. Wal anhum. Tu nampak sebab alillah. Wala ada la PPN. La'ana yal'anu. Orang ngaji kaedah il'an fi'ama. La'ana yal'anu. Fi'ama dia il'an. Tak kalah hamzah wasa bila jatuh di tengah wal'an, tak baca lah wa il'an dah. Tu semua kaedah kita bicarakan. Kalau sekiranya baris mari silap apa, dengan kaedah kita tahu. Nampak tu Quran ni dijaga. Allah Taala menurunkan Quran, dia jaga sendiri dengan bahawa dia ilham kepada ulama-ulama dia sebagai hamba hak paling takut ke dia. Mereka ini jaga dengan dhabitnya, dengan apa dianya, dengan artinya. Sebab itulah kalau nak tafsir ke lain pun ada ahli sunnah jaga. Ni mana Allah Taala jaga. Cuma kita lah kita berjalan tak turut jalan dah, kita lah punya bahasanya. Tu. Baiklah, apa arti tu? Wal anhum la'nan kabira. Dan laknatkan mereka itu mana? Dan laknatlah engkau ataupun laknat olehmu wahai Tuhan kami akan mereka itu. Ni ambil kalimah Arab juga mari laknat dah. La'ana yal'anu la'nan wa la'natan. Laknat bahasa kita ke apa laknat? Kutuk, supah. Dia panggil supah. Ibu bapa nak marah ke anak sangat, supah anak. Tapi tak boleh lah. Tu.
Ya kena doa kok baik. Kita nak marah pun doa tu baik kok baik. Sebab mulut ibu bapa ni masih nak sebab anak cucu tu kita doa kok karuk ha. Bodak ni tak reti dengar masuk jahat ganah mu. Jangan lagu tu. Semoga-moga Allah ampun. Kerana ajar molek, nasihat molek. Dekat kita tak ada kanak tapi kanak Allah. Nah, ada hikmah lah tu nak bagi kita bagi pengajar apa serahlah supaya orang nabi-nabi kan mengapa mimpi mak umat walau umat kata macam mana ke dia pun dak pimpin gitu. Nah, ada nasihat gitu suruh minta ampun. Orang tak beriman dengan dia, orang nak menyakit dia, tu lihat demo dia senantiasa. Gitu kita selaku ibu bapa tu gerak sangat pun doalah minta Tuhan taufik dan hidayah. Ni supah ke anak. Minta lah. Allah panjang. Minta lah menjadi. Janganlah gitu jangan. Nah, tu dia. Kita doakan semoga Allah beri ampun ke dia, kami dan dia. Jangan lupa kita. Lama nampak nak salah kita pun tak ada salah. Lupa jangan. Kita doa jangan lupa ke diri sendiri. Ya Allah, pula bagi kami dan anak kami ni jadilah anak kami yang baik. Apa kesalahan tu nak apalah dia. Lagu tu. Turut sakit hati sedih tu sedihlah dia. Baiklah. Ni tengok akhirat esok ni mintalah tu terhadap ketua. Tapi tak ada niatnya ikut 100%. Akhirat esok jadi lawan. Habis tu dalam ayat lain kata al-akhillau ba'duhum ba'dun li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla akhila ni segala kawan saya rapik yang berserok. Akhirat esok saya kata pada hari kiamat esok akhirat esok setengah jadi seteru bagi setengah. Walah rapik saya sekali berderu sekali, tolong menolong sekali, tapi akhirat esok akan jadi seteru. Yang ni saya kau ana jadi seteru, saya kau jalan tak molek. Illal muttaqin, malaikat orang takut akan Allah, saya ni hak ni boleh tolong menolong akhirat ni mari. Tu dia. Naik saya sama kita, nasihat sama kita. Tu masalah muttaqin. Nampak saya kita lupa galik, kita tolong tegurkan. Galik kita ni. Tu Tuhan istisna tu baik. Orang muttaqin akhirat sak kau bertambah rapat. Kau bertambah serah. Pakai dak mujur gi mari mujur lah mu sebab mu aku boleh juru tidak aku punah. Pakai dak puji gi mari. Nah, ada pun kalau hak pasal saya kau tak molek, cara ya siap-siap ada ba'dul li ba'din adu. Akan jadi berseteru. Tengok ni. Ni tak tahu gana ni. Tuhan tambah. Ganda lagi. Kutuklah dia. Tengok. Nah, ni tu cerita wal anhum dan laknat ni kutuklah engkau ke mereka itu sebagai laknan kabiran taukid lagi. Akan sebagai laknat yang besar. Tu minta Allah Ta'ala gandakan segala ganda. Kerana dia sedih dan dia terlalu sesak. Begitu tu baik mari. Ada nak kata Quran dah. Hak minta nak klik, tak klik dah, tak boleh klik dah. Nah, dalam surah nu ya farji'na na'mal salihan. Minta kau balik kami ke dunia sekali lagi. Kami nak baik, kami nak beriman. Apa tak apalah mati semula. Tetapi minta saja tu. Saya kata walau syi'na, kalau kami kena atas klik, mula mu jadi pula. Rak tak rak akan ginilah la amla anna jahannama minal jinnati wan la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Mu pakai masalah aku janjilah sungguhnya aku akan memenuh daripada azab ni aku daripada manusia jin dan manusia. Kan tu jawab gitu. Hak sini tak ada lagi mana dah. Hei Tuhan, kami sesak dengan sebab mereka itu. Gini mu gandalah. Tu gandalah Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kita dalam doa tak tinggalkan waqina azabannar. Tu dia. Selain minta di dunia hasanah, akhirat hasanah, juga tambah lagi waqina dan aku peliharakan kami annar daripada neraka.
Sudah pada situ kembali pula mari suatu hiburan. Ayat belakang ni mari ayat satu hiburan kepada orang mukmin secara umum. Secara umum. Apa itu? Dia kata ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. Apa itu? Hai segala mereka yang telah beriman. Kita nak gitu lagi mengikut bagaimana ayat guna amanu. Hai segala mereka yang telah beriman, yang telah percaya. Percaya apa? Percaya dengan Allah, segala kitabnya, segala rasul, segala malaikat, rukun iman yang lah. Amu telah segala mereka yang telah percaya itu la takunu, jangan jadi kamu. Kana yakunu sini dengan makna yasiru, iaitu la takunu la tasiru, jangan jadi kamu orang telah beriman, jangan jadi kamu serta nabi kamu itu sallallahu alaihi wasallam. Mu jangan jadi jadi apa? Seperti segala Bani Israel. Dia sebut semua Bani Israel dalam Quran. Mu jangan jadi, sini tak ada sebut sarah, cuma allazina panggil sifat bagi mausuh mahzuf. Mausuh mahzuf ni Bani Israel. Seperti segala Bani Israel yang menyakiti mereka itu. Buat menyakiti apa? Yang telah, kali tegak, yang telah buat menyakiti mereka itu akan Musa, akan Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Rasul, mempimpin kaum Bani Israel kamai. Satu, boleh membebaskan daripada Fir'aun. Ya, puak anak cucu Israel telah pindah hidup di Mesir zaman Yusuf dulu. Zaman Nabi Yusuf dulu, alaihi salatu wassalam. Setelah matinya Yusuf, anak cucu Bani Israel duduk di Mesir. Jadi kan Mesir lah. Biasa dulu orang Syam. Tapi pindah masa Yusuf, bila dikenakan Yusuf tu, Raja Mesir masa tu kena ke Yusuf, Raja muda. Yusuf pun suruh pindah berakak di sana, mai duduk sini. Habis dengan tukul. Kita panggil berakak tukul lekar. Dia panggil gitu. Berakak dengan tukul lekar. Mari duduk di Mesir, jadi orang Mesir. Apabila Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam meninggal dunia, lepas tu dia menguasai oleh Fir'aun balik. Fir'aun hak belakang ni ganas. Fir'aun masa Yusuf tu beriman. Bila mati lapis tu pasal dia ada saling saling siapa mana kapung lagi nak saling ketua hak jurus ni. Bila mai hak sah dah susah nak ayat. Gitu dah. Ya pasal dia dah tak dunia ni. Naik Fir'aun tu gak hatulah ambil buat Bani Israel buat hamba. Berat dalam kerjaan mereka itu dah jadi hamba. Kerja paksa barang berat-berat, pikul batu, buat bangunan buat ni, tak buat bunuh. Beratnya bila Allah Ta'ala bakit Nabi Musa alaihi salatu wassalam, antara Musa selain pada dakwah Fir'aun kepada tauhid, beriman dengan Allah, dan minta dengan Fir'aun suruh lepaslah anak cucu Israel, dia nak bawa balik ke negeri asal. Dua perkara tu mula-mula. Tak ada kau lain lagi mula-mula. Mintanya Fir'aun tu bertauhid pada Allah, taubatlah daripada duk mengaku Tuhan tu, Tuhan sebenar ialah Allah. Yang kedua nak minta lepaslah puak Bani Israel, kami nak bawa balik ke Syam. Dua tu jadi kalau benar. Panjang cerita. Jadi tempat nak bercara di sininya, setelahnya mati Fir'aun rekah cerita, maka kamai tu Musa bawa lalu ke laut kanan 100,000 lebih kurang kamai tu. Salahnya sepak oleh Musa. Bila nak lepas kot sana, minta nak anak lembu, nak sujud, nak sembah. Hanya berkenan. Rekah cerita lagi, apalah. Apabila satu kali puak dia tu lagu mana? Ya puak dia pasal mani telanja. Tak malu dah. Mani telanja apa kali ni mani telanja ke tak? Mani telanja sama awak dia. Lepas tu Musa ya Nabi Rasul. Yang mani suku cara dia.
Bapak dia katakan, "Hei, tahu tak Musa tak mandi sekali dengan kita?" Kerana Pak Musa tak mandi kali kita kerana dia tu biji kota dia buruk. Tengoknya kata ke Nabi dia. Tu nak ayat tu perangai mereka ini. Panggil orang lain, ikut dia. Nampak dia agak awak dia lebih. Yang Nabi dia yang kata gitu, tak kamu. Kita kata ke pak kita boleh tak pak atau kata buruk. Tak boleh wala sungguh kali pun. Jahat ada. Ya tu sahabat Musa tak mandi sekali dengan kita ya tu. Karena Musa tu dia panggil buruk, biji kota dia buruk. Allah. Lepas tu Tuhan nak menyucikan. Awak ya tak tak erti awak ni. Tak ana. Kalau tak mandi kalau kita. Nak mandi kan nak telanjang bogel. Kita tak ada apa-apa pun malu nak berbogel lah itu kan. Kalau apa nak mandi pun malu. Tu dia. Malaikat dah ada tanda lain. Tempat liku tu syarak pun benar. Maknanya gitu. Tengok cerita lagu mana. Maka ayat ni turun ke apa? Ayat ni turunnya, mu orang mukmin jangan jadi sepa perangan tu. Cara Nabi buat menyakiti. Kamu jangan jadi sepa tu. Tu dia. Lah mana perangan mereka? Begini ceritanya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kita tengok ayat dulu. Sebentar lalu. Kama dia bila mereka buat menyakiti ke Musa, Allah Ta'ala nak menyuci, membersihkan Musa daripada tuduhan itu dan ini. Allah Ta'ala cerita sini kata fabarra'ahu Allahu, maka melepas akan dia menyuci akan Musa, akan Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh Allah Ta'ala. Melepas apa? Melepas mimma qalu, melepas daripada barang perkataan tuduhan. Yang kata mereka itu, yang tuduh mereka itu buat Bani Israel akan Musa. Bala mana dia tuduhkan Musa? Itu lagi cerita dia akan datang. Sedangkan Musa ni kita lakah ambil ayat dulu. Wa kana 'indallahi wajiha. Ini qiraat jumhur. Ada setengah qiraat Syazah baca wa kana 'abdan lillahi wajiha. Sahabat Quran dulu ya tak ada titik. Tak ada baris. Kalau cuba buat baris, buat titik serupa je. Bila bubuh titik di bawah satu jadi ba. Baris buat di atas jadi abdan. Alif tu hak nasab tu rapat ngada. Abdan betul lillah. Dia baca gitu. Tulis serupa. Ada perkiraan jumhur wa kana 'indallahi wajiha, dan adalah Nabi Musa alaihi salatu wasalam 'indallah, di sisi Allah itu dia adalah wajihan, orang yang punya kemegahan. Musa ni Allah Ta'ala beri ke dia tu kemegahan, kelebihan. Tengoklah tu beratus ribu daripada Bani Israel bawa lari kat laut. Mana boleh. Apalah umat dia bila berlaku maka dahaga ya tengah dengan tukar dia ke batu air macam air mata tu baik. Batu ya bawa semua tu. Kata setengahnya ikut. Bila dahaga di mana dia ambil tukar dia pergi puk dia batu air tu baik mata air dua belah. Supaya air peli pak kita tu baik. Kata setengahnya batu orang lain kain dia tu bawa semua tu. Bila kau je dahaga lapar dahaga air pergi mengadu dengan Musa ambil batu kata pok tu be air. Tengok Musa tu tolong Bani Israel tapi nya kata buruk tak buruk tu. Cuba kita gambarkan perangai lah mana mereka ini. Tu kan. Cerita dia nya begini. Undur klik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi mai nak tafsirkan ya Allah Ta'ala kata mereka itu buat menyakiti ke Musa. Lagu mana cara dia menyakiti ke Musa? Bukan dalam ayat, tak ada ayat syarat dah kan ni. Ayat kata mu orang mukmin lariannya jangan jadi seperti buat Bani Israel yang buat menyakiti Musa. Tak ada ayat menyakiti lagu mana ayat ni kan.
Maka Allah melepaskan Musa daripada tuduhan mereka. Tak ada rakyat juga. Maka orang hadis pula. Mai menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Israel itu perangai buat dianya mandi bertelanjang. Ada panggil berbogel. Ada orang tua kita panggil telanjang bogel. Dia taukid dah tu campur dua itu. Kalau telanjang saja boleh dibakar lagi sesuai kera, tak lewat orang pun. Telanjang juga panggil. Kalau telanjang bogel ada apa? Tu orang kita panggil dah. Baik. Bertelanjang tu lihat setengah akal aurah setengah. Dia mani berderu buat dia telanjang. Melihat orang setengah-setengah. Serupa juga kalau pesel musyrikin Mekah ketika tawaf. Ketika tawaf wajib dia telanjang. Tu pesel Arab. Jahiliyah bila dia buat haji, dia pergi tawaf dia telanjang. Cabut dia pakaian lepas telanjang. Sebab kiraan dia kata pakaian duk pakai hari-hari, kita duk deraka Tuhan ada pakaian. Bila kita nak keliling rumah Allah yang Maha Mulia dan suci tak layak tu. Pakai pakaian yang kotor. Lalu tu kena buai. Buai pakaian. Itu dalam kira akal dia nampak juga sekaligus. Betul kalau tak ada syarak kan? Kira akal tu dia tu baiknya. Telanjang. Cuma dia beza sikit kalau puas tawah lek malam. Dia gelak ke. Tapi kalau tak malu, telanjang juga tino pun pegang. Aku tak ada cara kau orang aku kira dengan Tuhan aku ya. Nak cuci aku kesalahan dosa aku dengan Tuhan. Lepas, tak ada malu dah. Ada juga cara-cara tino hidup seli masuk. Tapi hak asal agak tino tawah malam, lelaki tawah siang hari. Telanjang. Mereka ni mani. Hari-hari mana kau ini? Saya tengok nak ayat tadi lah Islam mari ajar tu Allah ajar pada malu. Ajar malu, ajar dengan berakhlak perangai. Itu kan Islam ajar. Baik, tiba-tiba cerita nak sampai ke situ dan Musa itu mandi seorang diri. Bila nak mandi dia tak mandi lagi mandi seorang dia. Tempat liku-liku. Kan nak berbogel apa tak apalah ada orang. Kita boleh dah. Paling kiri kanan tak ada dah. Yang ni tak ada manusia zuhir. Jin tu ada lah. Tengok malaikat tak ada lah. Di segi hukum syariat dia pakai zuhir. Tengok tak ada lah. Tak ada apa. Lepas-lepas berung. Tu. Tiba-tiba mereka ini tengok Musa tak mandi sekali awak dia. Cuba boleh nak mandi sekali. Pamaruah kita orang besar tak layak sekali dah itu kan. Tu dia tengok kedudukan orang hormat orang besar. Maka suku sini hormat. Yang mani telanjang sekali dengan dia. Tiba-tiba maka kata mereka itu Bani Israel yang telanjang. Dia kata, tiada menegah Musa daripada mandi sama kita. Malaikat ada kilah Musa tak mandi sama kita. Malaikat kerana ia Musa tu orang buruk. Tu. Dia kata malaikat Musa ni tak ada apa-apa dia tak mandi dengan kita. Malaikat itu buruk. Sebagaimana datang pada hadis. Riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah cerita. Kata kanat banu Israel yagtasiluna uratan. Apa harap lapah hadis. Adalah buat Bani Israel mereka mandi hakada bertelanjang yang zuru ba'duhum ila sawati ba'din. Tengok orang pergi marilah. Tengok malu pergi mari. Wa kana Musa alaihi salam yagtasilu dia mandi wahdahu dia mandi seorang dia ya. Untuk faqalu lalu buat Bani Israel kata wallahi ma yamna'u Musa ay yautasila ma'ana illa annahu adaru. Tu dia kata. Nanti Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam hak murah ayat kata mereka buat menyakiti ke Musa ni cara menyakiti ngapa kata tuduh wala ada sekali kalau sekali sungguh pun tak percaya lah tu. Demi Allah jadi itu lagi tidaklah menegah akan Musa
bahawa mani Musa serta kita, malaikat bahawa Musa tu ada mana orang yang buruk. Biji kota buruk tu je sebab tak andi ahli kita. Dia kata. Lalu maka kata maaf tak dia, maka pada satu hari ni Tuhan nak pelepah. Siapa tangguh tu ya aja tak adi. Dak no. Ya saya kerah perut. Dak no. Wallahi no. Dia kena we nampak dia kata dak sungguh. Kemudian pada satu hari pergi Musa pergi nak mandi pada satu hari. Musa pergi nak mandi. Fa zahaba yawman yautasilu fa wada'a thawbahu ala hajarin. Bila Musa pergi nak mandi, dia cabutlah pakaian, pecah pakaian seorang dia letak atas batu. Dia letak atas batu, apa dia mandi. Taruh kainnya atas batu. Bila taruh ke atas batu, batu tu nakar, batu jadi kelakar, buat bergurau batu. Maka bawa lari oleh batu tu dengan kainnya, kain Musa. Batu bawa lari kain Musa. Ya tengok, kalau orang nampak di batu bawa lari. Pelik-pelik cerita. Tapi benarlah. Bila mari datang daripada hadis cerita apa itu ini. Batu lari pas Musa bila sudah mandi nak ambil lah pakaian nak pakai. Nah gitu. Batu bawa lari, bila bawa lari lah faja'ala Musa alaihissalam ya'du ithrahu. Musa pun dah hambak tu, hei batu, saubi hajar, hei batu kainku tu. Hei batu kainku tu. Dia bawa lari, dia nak ambil bawa lari. Bawa lari mana? Bawa lari ikut depan kaum dia. Akak tengok. Kalau pekuk gitu itu ya. Pekuk taranam. Allah, nak ayat katalah itulah umat dulu ni keras sungguh, degil. Siapa Tuhan pelepah lagu tu cara. Tapi dah pilih Tuhan buat sendiri tak ada masalah lah. Lari. Musa pada hai saubi hajar, hei batu kainku hatta nazarat banu Israel ila sawati Musa. Ada lari terlalu kot pekau dia. Pergi berhenti hadapan perhimpunan Bani Israel batu. Lari dia berhenti situ kat Musa nak ambil lah. Tengok akak tengok. Masya-Allah. Lalu bila lagi berada depan mereka itu, maka mereka itu ikut Musa ambil kainnya. Maka ikut Musa yang akil batu itu supaya ambil ia kainnya. Maka lihat mereka itu Bani Israel akil Musa hal keadaan tiada buruk. Dia tengok sedih baru tu baru jala tak buruk sungguh. Tu kata tu dia pengen penyakit dia. Maka Tuhan pesan kepada umat mukmin jangan buat menyakiti. Jangan jadi supaya orang Bani Israel. Gitu perangai tak bagus. Lalu Musa pun ambil lah. Kain dia pakai. Tak apalah nak lepas itu. Tu ya Allah Ta'ala. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka melepas akan dia ke Nabi Musa oleh Allah Ta'ala. Melepas daripada barang perkataan tuduhan. Yang telah kata mereka itu, yang telah tuduh mereka itu akan Nabi Musa, tuduhnya kata buruk itu. Bila dia tengok, lepas. Lalu dia kata, tiada buruk wahai Musa. Habis. Iaitu batu hawak lain kain tu. Ya diwahyu oleh batu, ya diwahyu oleh Allah suruh ukur ketika Musa tu minta hujan. Wa izistasqa Musa. Apa dia tu? Wa izistasqa Musa anidrib bi'asakal hajana. Apa dia? Wujud dia. Wa izistasqa Musa liqaumihi. Ketika minta hujan
oleh Musa untuk kaum dia kerana air tak ada, kaum dia dahaga dan nak mandi banyak perkara nak guna air, maka Allah Taala perintah ke Musa suruh idrib. Ni drib bil apa dia? Bil asa bi asa kal hajar. Ya, mu pukul Musa akan batu dengan tukakmu tu. Tukak hak mu dak bawa je tukak terpakai kerja banyak tukak dia tu. Kerana mukjizat letak jadi ular. Nah, tukak dia tu. Kerana pepah kayu kami pun kait anak boleh. Tukar-tukar tak erak wak tukak dengan dia boleh. Dan boleh wak pukul batu tu be air. Ni mukjizat lah ni. Mukjizat. Dia mana cari tukak nak bila lah ni. Ini mukjizat. Kamu dia tukak itulah. Batu itulah batu yang diwahyi oleh Allah suruh pukul ketika Musa minta hujan. Apabila itu Musa pun pukul lah. Bila pukul maka memancar-mancar dua belah mata air. Kata fajarat min husnata asyrata aina. Tak ada? Tak cerita sendiri tu. Dua belah. Sebab apa? Sebab Bani Israel, anak cucu Yakub ya dua belah orang kan? Anak cucu Yakub, Yusuf. Anak cucu Yusuf turun setali. Binyamin, setali. Yahuda, setali. Apa dia? Rahil. Itu dia. Apa dia lagi? Lawi. Jadi mana? Dua belah tu lah turun sampai ke air ni anak cucu dua belah tu. Maknanya. Baik. Itu adalah sebagai mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan Musa tu macam-macam tolong kaum begitu dah begini kesusahan Musa tolong segala-gala. Tapi kami buat nyakiti ke Musa. Maka Tuhan pesan, kamu orang beriman, janganlah kamu buat menyakiti, jangan jadi seperti orang yang buat menyakiti ke Musa. Maka umumnya begitulah sama kita, jangan buat menyakiti. Tak menyakiti apa? Menyakitkan hati orang. Maka menyakiti orang ada kala dengan perbuatan tapa orang. Tak ada berhak tapa Allah sakit hati. Balik tuan apa mari azan hati tempun balah. Sakit hati. Lagi tak boleh balah. Orang masa dendam sikit dah. Orang rasa sabar tak apalah. Ingat tak apalah je sabar ambil pahala daripada Allah Taala. Tapi orang masa dendam yang nantilah. Tu menyakiti dengan perbuatan tapa, tenai orang dan sebagainya. Allah ada pula menyakiti dengan perkataan. Hidup maki, celah, duk ngupak, apalagi duk royak berita buruk ke orang ramai. Tak malu ke tu? Oh, sakit hati. Itu masalah tu belakang tu. Ini masalah umur ayat-ayat pendek begini. Mu jangan jadilah seperti orang buat menyakiti Musa ni, menyakiti cara lagu tu. Umumnya apa-apa saja buat orang sakit hati. Sebab tu haram ngupak, haram memaki, haram mencelak, haram menjatuh. Sebab apa? Masalah wajib jaga maru'ah. Maru'ah diri wajib terjaga. Maru'ah orang lain wajib jaga. Orang mengupak kita wasarana, orang celah kita wasarana. Kita celah orang apa tu kan? Dia kata kau orang setak mulut. Dia kata dia sepatah murid. Tu untuk kita menginsafkan. Ini ayat pendek bercakap tapi huraian itu panjang tu bagi. Kita orang mukmin jangan jadi menyakiti, jadi seperti orang menyakiti itu. Sebab Musa orang bagus, Musa ni orang lebih, Musa ni orang yang pemimpin, orang punya kemegahan Allah Taala kata. Dibinasa Allah akan Fir'aun dan Haman dan Qarun dan kaum mereka itu tak kala bantah daripada ikut akan Musa ni beriman. Lepas tu Tuhan cerita lagi antara apa. Setengah padanya bila sakut dengan kaum buat cerita buat menyakiti ke Musa, di sini sakut pula ada orang buat menyakiti ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut sini. Dan setengah daripada disakiti ini dibuat menyakiti akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
ketika satu kali berlaku bahawa berbahagi, yakni bahawa ia Nabi SAW berbahagi rampasan ghanimah perang Hawazin. Ni pergi pada cerita pula setelah berlaku buka Mekah tahun yang ke-8. Lepas pada hijrah 28 tahun dengan rekah cerita klip buka Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath, ai fath Makkah. Pada tahun yang ke-8 buka Mekah. Mekah sudah jatuh ke tangan Nabi SAW. Maka sudah buka agak duk susunlah peraturan latih orang ni jadi juru jaga itu tu. Dapat berita kata puak Taif mari nak serang. Masa Nabi duduk di Mekah tu sallallahu alaihi wasallam dengar berita kata puak Taif akad antara mari nak serang. Bila tahu kata Mekah jatuh ni, dia mari nak serang. Berita siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu Nabi menuju pergi. Tak ada siapa, pergi dulu. Bila pergi siapa di Hawazin ni, berlaku dengan kabilah Hawazin sini. Hunain, main pergi Hunain. Hunain panggil tepat nama Hunain, Hawazin kabilah. Berlaku perang situ. Hak tak main siapa situ ni pergi sini, temu perang situ. Bila perang situ, bila kalah lepas pada kalah, hak Taif hundur klik ke Taif. Lepas tu Nabi ikut pergi ke Taif pula. Turut pergi perang Taif pula kata. Tu cerita dia. Maka tak apalah selesai dapat ghanimah. Rampasan dalam perang tu. Maka Nabi SAW bahagi. Harta ghanimah Allah Ta'ala perintah suruh bagi khumus. Tupuk 5. Maka dalam tupuk 5 tu bagi 5 pula khumusil khumus. Dah bagi boleh Quran. Tengah-tengah dia duk bagi, Nabi tengah-tengah duk bagi sallallahu alaihi wasallam, maka kata seorang lelaki, ada satu orang rupa sahabat, tapi tak di sebaliknya ada udang di sebalik batu, ada buruk ke panggil. Sifat ni pak ada. Dia kata ini dia isyarat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian tiada dikehendaki wajah Allah. Bagi lagu ni tak betul ni. Bukan Allah kehendak ni bagi lagu ni. Allah bila dia kata begitu, maka marah Nabi SAW, muka merah, manusia kan. Dia kata lagu tu depan apa dia Nabi. Muka dia merah. Tapi kesabaran tu kuat. Kalau kena tak ada sabar sudah. Maka marah Nabi SAW, tapi dia dah beri. Bila dia marah dan bersabda ia Nabi SAW, di rahmat Allah akan Musa, yakni semoga-moga memberi rahmat oleh Allah akan Musa. Lah mana Musa sungguhnya telah disakiti terlebih banyak daripadanya. Ayat. Jadi mulanya nak marah saat ni. Pasti ingat kata Musa gitu dibuat menyakiti oleh kaum tu macam-macam. Tapi Musa sabar. Lalu dia berdoa, semoga-moga Allah rahmat ke Musa. Banyak dibuat menyakiti tapi dia sabar. Nabi pun sabar. Tu ada riwayat tu kata sekarang Umar. Saya nak Umar je singa kan. Rai Jakub daya Rasulullah izin. Dia nak baca. Jangan Umar. Ayo. Baca nak pada pemimpin yang begitu semua ditaat. Hak berani ada, hak baikan ada macam-macam. Tapi kena taat pada kuasa tu. Jangan. Ayo. Kalau kata lah sudah. Maknanya begitu deh. Ini jiwa pemimpin masya-Allah sungguh deh. Apa pula? Rasulullah katalah tu. Ini bahagia tak tu. Ni bukan wajah Allah. Ayatnya kata. Ada riwayat Nabi bangun kalau salah. Kalau aku tak betul dalam tak adil dalam membagi, siapa lagi nak lebih adil pada ni? Dia kata benar tu. Kalau aku ni bagi tak adil, siapa nak lebih adil pada aku? Dia kata benar. Itulah. Ya inilah orang nabi-nabi dia menyakiti oleh umat. Tak kala cerita saat ni sakut dengan hadis ni nya,
Ingat macam mana? Bila orang menyakiti dia, dia ingat Musa dia menyakiti oleh Allah. Maka tu hadis ni. Itulah tu ada harap yang bagi wa mimma uziya bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada barang yang dia menyakiti dengannya akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qasama. Dia tengah-tengah dok bagi harta ghanimah tadi. Faqala rajulun, tak sebut nama lah, banyak cerita saja. Maka berkata oleh seorang kata, hazihi qismatun ma urida bihi wajhullah. Ini klik pada ini bagi ni. Bagi ni bagi yang tidak dikehendaki dengannya akan wajah Allah ni. Faghadiba, maka murka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min zalika, sambil ia berucap wa qala yarhamullahu Musa. Dia berdoa, dirahmat Allah, mana semoga-moga beri rahmat oleh Allah akan Musa. Lah mana? Laqad uziya bi aktsara min hadza. Demi sungguh Musa telah dibuat menyakiti ke dia oleh kaum dia juga lebih banyak daripada ni lagi. Kalau itu Musa fasabara, maka sabar ia Musa. Maka dia sabar, aku pun sabar betul. Ya, ni cara kita ajar, boleh ambil ajaran sini lagu mana? Kalau kita tak boleh nak sabar, kita tak boleh nak apa, kita kena tengok orang hak lebih lagi. Tengok dia tu lebih pada kita lagi, dia tu besar pada kita lagi, tapi apa orang menyakiti ke dia sabar, apa kita jadi apa? Kita besar dari dia lagi. Dia sabar, apa kita tak sabar? Berat kita. Nak tengok gitu, nak tengok gitu. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dari segi kerjaan urusan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita tilik padu dengan orang lebih rendah. Kita berasa kata kita susah, kita ni miskin, dia suruh tengok ke orang lebih miskin pada kita lagi. Miskin kita ada orang untuk buruk-buruk pun motor noh jalan kaki tak ada langsung. Tak pasal kaya kita. Jadi alhamdulillah ada motor buruk pun alhamdulillah tak ada langsung. Kita ni baju bersalin banyak juga tengok tak pakai buruk macam tengok situ jadi alhamdulillah, berasa banyak dah kita ada. Tapi kalau kita ukur dengan hak kaya akut, sudah. Tengok motor dia baru siang, masa sempat tak ada. Dia tak syukur nikmat ada. Dan kamu jangan tilik pada hak yang lebih padamu. Itu nasbah kerja dunia. Wa zalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian, bila kita tilik pada orang rendah pada kita, tak tilik pada orang lebih pada kita segi keduniaan, demikian lebih sebenar bahawa kamu tidak memandang rendah pada nikmat Allah Ta'ala bagi padamu. Tapi kalau hak akhirat, suruh tengok pada orang lebih. Tengok Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia lebih dari segi pangkat dia, tapi dia akad Musa tu dia menyakit terlebih pada ni lagi, tapi Musa sabar. Dia sabar. Itulah Allah ni hadis main begitu. Kemudian sudah itu kembali klik kepada kita umum orang mukmin pula. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai segala mereka yang telah beriman, takut oleh kamu akan Allah. Apa makna takut? Dengan junjung, dengan ikut akan suruhannya dan tegahnya. Junjung suruh arti buat, junjung ko tegah arti pantang. Maknanya. Tambah satu lagi, wa qulu qawlan sadida. Sini beringat sikit kita baca nak jadi kot sing ke punah. Dia biasa lagu tu syadidah, dia biasa temu dah. Ni sadida ni jaga ni. Gitu juga. Wa qulu qawlan syadida punah arti. Suruh kejap kasar kalau syadidah. Dah sini dan
berkata olehmu, bercakap oleh kamu akan perkataan cakapan yang benar. Tu sadid dengan sin. Kalau syadid dan cakapan yang kasar, garang. Tak. Tuhan berkata suruh cakap ke cakapan yang benar, yang betul. Tu sadidan. Cakap yang betul. Orang kita kadang dia caput. Dia cakap betul benar. Jadi buat tadi betul benar. Ni Allah Ta'ala berkata suruh cakap ke cakapan yang benar. Kalau mu cakap yang benar, jawab yuslih lakum a'malakum. Dia tulis mensalah ia. Kalau terjemah, nescaya memperbaiki ia Allah bagi kamu akan amalan ini, akan kerjaan kamu Allah memperbaiki. Kalau hak rusak Allah baiki. Berbagai kita rusak, bagi ke tukar baiki jadi molek. Mutu bocor nak naik tak boleh. Bila tapung jadi baik. Maka Allah Ta'ala kata kalau mu cakap betul, cakap benar, Allah akan memperbaiki. Itu mana yuslih, aslaha yuslihu, yuslih. Yuslih ni jazak yang ngaji kaedah jawab amar. Mana? Ulu amar. Dengan makna macam kata dengan kedik inta fa'alanya intaqulu qawlan sadida. Jika kamu berkata akan perkataan yang benar, yang betul, nescaya mensoleh ia begitu. Yakni nescaya memperbaiki ia Allah lakum bagi kamu, Allah perbaiki akan amalan kamu, kerjaan kamu sikit sebanyak Tuhan memperbaiki. Sebab mengecek betul. Apa makna memperbaiki, mensoleh? Tafsir semula. Terima akan dia ni, terima ya Allah akan dia akan segala amalan kamu. Tu mana dia tak baik mana nak terima. Nah, dia cara nak terima dia baik dulu. Tu dia. Ya ajar sewak gini baik payah terima. Supaya kita contohnya kita jadi bahagia undang-undang. Tiba-tiba syarat nak terima salah satu kerja 1, 2, 3, 4. Nah, tiba-tiba orang tu buat salah. Salah kan undang-undang. Lepas nak buat lagu mana? Kena baiki. Mana baiki tak pandang gini cara buat jadi baiki dia ajar buat gini. Kita pun buat supaya dia ajar tu. Pagi hala semula dia terima. Dia ajar juga sebab itu. Nah, supaya kita nak lesen, kena pergi periksa, kena pergi sop. 3 hari dok sop tak naik, lama dia kesia dia ajar. Betul. Dia ajar kita jawab, dia ajar kita jawab kena tiap-tiap buku kena. Lepas tu dia minta apa? Dia beri selalu. Dia ajar. Tak kesia kata. Cuba tak ajar, tak naiklah kita. Masalahnya gitu. Itulah bandingnya Allah Ta'ala dengan hamba tu belah tu. Kerana kita ada asas iman seperti itu, salah silap sikit sebanyak, dia ajar memperbetulkan. Dia memperbaiki. Supaya terima. Masya Allah. Tapi kalau orang yang betul, tapi asas iman tak ada. Molek dah segi betul, cakap benar, suka tolong orang, molek semua tu baik semua. Dibeki betul asas. Ya, pok tukar iman, hasil. Masya Allah. Itu. Lagi bukan sekadar tu saja, tambah lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampun ia Allah bagi kamu tu akan segala dosa, segala kesalahan kamu. Tengok dia janji belaka tu. Salah silap tu dia ampun. Ni klik siapa tu kamu? Klik pada allazina amanu. Ada kalau allazina kafaru, ya nak apa kena beriman dulu. Kena beri doanya tu dulu. Allah ni syukurlah kita orang mukminah dengan taufik daripada dia, hanya kita melalui ibu bapa nenek moyang kita beriman, lahirkan kita keadaan beriman. Lepas tu duk mengaji tambah, duk ambil tahu mudah-mudahan iman kita tetap kejak sampai pada kita akhir hayat dengan keadaan kita tu beriman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk nak akhir ayat wa man yuti'.
Yang panggil jazam yang ngaji kaedah tak kalau wasa di berbaris kasrah nak lepas bertemu dua mati. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa, ini janji dia bagi ni. Dan barang siapa yang taat ia, yang patuh ia, ikut ia, Allah ni akhir Allah dan akhir Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa makna taat? Tafsir. Dengan ni dia panggil nak tafsir makna taat ataupun taswir dia panggil. Dengan makna ikutkan suruh dan tegahnya Allah. Ya dua tiap lazimnya. Apa Allah suruh ialah Rasul suruh. Apa hak Rasul suruh ialah Allah suruh. Siapa taat akan Allah dan Rasul, maka sungguhnya maka sungguh faza, dapat kemenangan ia. Tu faza ataupun beruntung ia, berjaya ia, tu mana faza. Fawzan 'azima, dapat kemenangan ia akan sebagai kemenangan yang besar. Mana yang besar? Di akhirat, dunia tak nampak. Bagi kita orang awal ni tak nak nampak. Bagi orang yang makrifat tinggi, dia nampak jelas. Di akhirat, gapo tu? Kemenangan yang besar, syurga, tempat nikmat selama-lama. Ini janji dari Allah. Sudah selesailah kita ayat bentuk nasihat, bentuk pengajaran kita orang mukmin untuk kita memperbaikikan keburukan kita. Dengan itu tamat dulu ayat berikut ni suatu cerita yang telah lalu. Inna aradna ni kita boleh ambil sepitah lalu, tapi kita berhenti sekat tu ya. Ayat hak depan ni Allah menyatakan dulu dia pernah lintang, pernah betul amanah kewajipan kepada bukit, langit, bumi. Siapa dia terima, siapa dia tunai amanah, dia akan balas dengan syurga, balas nikmat. Siapa deraka, dia akan balas dengan seksa azab. Bila pergi betul ke langit, sebesar-besar langit, 7 lapis bumi, besar-besar bumi, dan bukit bukau gunung ganak, dia kata fa abaina. Langit tak terima, bumi tak terima. Takut. Nak terima dah amanah ke ni? Apa amanah? Inilah kewajipan aku ni, semaya, puasa, dan apa aku perintah kena buat. Siapa tak buat, mana langgar perintah aku akan balas dengan azab. Tak si belaka langit, tak si bumi, tak si itu Tuhan cerita tu. Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Berasa takut mereka tu tak berani. Tapi manusia ni hebat. Wa hamalahal insanu, sanggup oleh manusia. Tak ada kita sanggup. Berat bagi kita nak cucu dia hari ni. Nak tak tahu saya tak boleh. Sabano insan sanggup tak ada kita. Lepas tu anak cucu. Lepas tu kena duk pikul. Hamalah kena duk pikul. Lagi dah hidup ni kat mapan bias semaya. Kena pikul. Biar puasa. Bagi patah lagi apa? Kenapa? Kena jauhi. Manusia sanggup ambil. Itu lekat apa kita lah ni. Nanti lagi akan datang ayat tu. Cukup dulu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Wallahu a'lam. Dekat lah. Ada 15 minit ada. Kita terus lalulah juga. Maknanya kita ni sebagai wak menambah dah dalam kali ni kerana kita dah maklum bahawa satu depan tu satu raya dah. Raya dah. Lepas pada tu temu satu kali lagi tu kita masih dalam tutup lagi lah. Mana tutup dua kali satu. Dapat satu depan raya,
satu sekali lagi tu kalau dalam jadual kita kena duk lupa kod 9 pun. Dalam jadual tu ada apa lagi tak itu kan. Boleh jadi siapa masuk tak lagi. Suku kira tu kecek tu jadual lah dia. Jadi duduk sana lagi. Balik-balik tu hari Ahad bawa patah balik. Malam Senin tu singgah dulu di Bukit Ta. Jadi mana kita keputusannya 2 kali Sabtu kita cuti. Kita terus selalu mana pada masa ni ada sikit dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muka surat berapa? Satu. Asyubhatu salisah. Muka apa ni? (121). Ya. Tapi lagi tak jauh. Nah, ya tasib jumpa tu. Pelan juga ni. Oh, 120. Masya-Allah. Ya. Kata Asy-Syekhul Muallif Muhammad Abdul Azim rahimahullahu ta'ala, asyubhatu salisatu wa daf'uha. Artinya syubhat. Itu mihak kelima Arab, kita pun guna mihak Arab itu dah sebahat. Syubhat dan kesamaran yang ketiga dan menolaknya. Berkata al-muallif, tuai kitab Manahih Asal, kita terjemuh daripada situlah. Muallif Muhammad Abdul Azim rahimahullah taala, dia kata telah naqal oleh al-Imam Suyuti. Kita bubuh nama Imam Al-Hafiz. Tu laqab dia, gelar Al-Hafiz Jalaluddin. Gelar lagi nama dia betul Abdul Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad. Tu Imam Suyuti tu nama dia Abdul Rahman. Boleh baca Sayuti, boleh baca Suyuti. Bahkan ada juga setengah-setengah kata boleh Siyuti. Kerana itu nisbah kepada kampung dia, tempat lahir dia, kampung Usyut di Mesir. Kampung Usyut di Mesir. Dan itu kata As-Suyuti. Ada kata Sayuti, ada juga kata Siyuti. Gitu. Supaya kita ni Al-Fatani. Al-Fatani boh yang nisbah. Itu dia. Kalau jalan Al-Jalawi masalah. Itulah maknanya bukan nama dia Sayuti, itu nisbah kepada tahun kampung Imam Nawawi itulah. Kampung dia Nawa. An-Nawawi. Nama dia apa? Ingat dah. Yahya. Imam Nawawi nama Yahya bin Syaraf. Itu dia. Ni Imam Sayuti, kita ingat nama gitu dah. Nama dia Abdul Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Dia nakal daripada setengah-setengah mereka itu mutamassihin. Ni masa Imam Sayuti ni, dia agak kurung, masalah kurung 9, 10. Itulah. Dia kata,
bahawasanya yang nakal daripada setengah-setengah perkataan mutamasihin. Balik mereka kritik. Tu zaman Sayuti dulu, yang nakal mari. Bahawasanya telah berkata ia iaitu setengah mereka itu. Kata di situ tu kata yakni atas jalan iktiraf. Arab iktiraf. Kalau kita jadi Melayu kerak-kerak dengan tak. Jalan dia kata atas jalan tak. Tak tu kerak tu Arab dah tu iktiraf. Bahasa kita ke apa? Arada letak. Orang duk berkecap-kecap jadi letak. Ataupun dengan kata lain kerak pucuk. Bahasa Melayu belakang tu. Orang duk berkecap kaya gila tepok. Oh, kerak pucuk on. Dah itu ke? Oh, kerak angin panggil ke tak? Saya panggil ke apa lagi? Tik juga. Tik tiang. Jelah tu. Mai daripada arah i'tiraf. Orang duk berkecap pun dia letak. Ataupun dia kata tu kata jalan kritik. Jalan tu ada panggil kritik tu ni juga ni. Dia kritik. Jadi dia kata atas jalan iktiraf atas jalan kritik. Dia kata begini. Jika dikatakan apakah hikmah dan faedah pada menurunkan al-mutasyabih, kalau ayat mutasyabihah, apa hikmah dan faedah? Turun ayat mutasyabihah daripada mereka, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki ia mereka Tuhan kanak bagi segala hamba-Nya mereka Tuhan kanak akan bayan dan hudan. Ambil kelima harap mari dulu. Sedangkan Tuhan turun Quran ni apa dia? Nak bayan, nak menyatakan. Tu lagi hudan, nak berpetunjuk. Tengok Quran sifat dia tu. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tak. Quran ni yang menunjuk. Apa menunjukkan awak turun subhan ni. Sedangkan turun Quran ni tujuan nak bayan, nak menerangkan, lagi nak menunjuk, yakni menghendaki akan menyata atau menerangkan bagi mereka itu, bagi segala hamba-Nya, lagi pula hudan dan menunjukkan, tujuan menunjuk akan jalan yang betul. Nak kenal antara jalan betul, jalan yang belok, jalan sebenar, jalan yang tidak sebenar. Tu faedah tu Quran. Padahal al-mutasyabih itu bagi yang ada pada sebab itu yang tiada nyata. Sedangkan dua Quran nak menyata. Tidak waktu ayat tak nyata. Masalah. Dan ia beri kesamaran atas hamba-hambanya. Apakah hikmah? Berkata kami pada jawabkan akan itu perkataan. Jawab kami. Jika adalah ia artinya al-mutasyabih tu. Jika adalah ia mutasyabih tu daripada barang mutasyabih yang mungkin akan kita, yakni segala hamba, mungkin oleh mengetahuinya. Mengetahui daripada jalan periksa dan belajarnya. Mutasyabih seperti yang telah lalu sebutnya. Apa nak ayat? Di sini kita ingat kembali pada tajuk hak dulu. Jadi perkataan ayat mutasyabihat baik adik mutasyabih baik dia terbahagi dulu kepada 3. Hak dulu lepas dah tu balik kita tengok kepada tajuk dia dulu. Mutasyabihat ada kala mutasyabihat tak ada siapa daripada hamba yang boleh tahu, melainkan hanya Allah jua. Dia panggil masta'tsarallahu ta'ala bi'ilmi. Satu. Yang kedua, mutasyabih yang boleh reti tahu orang-orang khawas di kalangan ulama. Orang awam tak dapat tahu dengan mudah. Yang ketiga, mutasyabihat juga. Sebab keliru sebelum pada kita belajar mengaji dia. Bila kita belajar mengaji, terang nyata. Hilang syubhat. Tu mutasyabihat ada 3 tangga. Baik. Apa hikmah ala kulli hal? Sedangkan Allah Taala kata dia menurunkan ayat ada mukamah, ada mutasyabihat.
Kemudian apa hikmah? Jata kami jawab, jika adalah ia al-mutasyabih tu daripada barang mutasyabih yang mungkin yang akhir kita sini segala hamba mungkin oleh mengetahui nyonya mutasyabih. Tahu ke mana? Daripada jalan periksa dan belajarnya seperti barang yang telah lalu sebut. Kalau belah tu Allah tidak mendatang sesuatu dengan sia-sia. Maka baginya, yakni bagi menurunkan al-mutasyabih yang tersebut itu ada beberapa faedah dan beberapa hikmah. Karena kita ngaji akidah kita, mustahil atas Allah buat sesuatu sia-sia. Apa bahasa kita kak, buat sesuatu tak terpakai apa. Itu mustahil. Apalaginya Allah Tuhan yang Maha Kuasa buat bagi sia-sia. Tak layak dengan keadaan Tuhan. Nah, tengok kita kalau kerja bagi tak pedah. Apalagi kita orang kelah. Oh, tak pada orang kelah dia buat bagi tak pedah. Oh, jatuh rak. Tak itu eh? Orang biasa lagi mu buat kerja bagi tak pedah. Siawin lah. Orang sana kata buang masa. Nah, kita tanya tu kita buang masa. Siapa panggil siawin lah. Tu dia. Rugi masa itu tak baik tak. Rugi masa, habis masa dah berjalan sama tah. Jadi habis dah setengah jam 10 minit. Habis sia-sia saja, rugi masa. Ke sana panggil buang masa. Jadi Allah Taala buat semua tu ada hikmah. Di antaranya apa? Setengah daripada beberapa hikmah tu, setengah daripadanya beberapa faedah hikmah tu nak menyungguh akan ulama rahimahumullah taala atas nazar dan berfikir yang mewajib dan menyebab ia apa dia nazar dan fikir tu menyebab bagi mengetahui mereka itu ulama akan segala rawamid ilmu Arab juga tu. Tapi banyak yang guna Arab tu. Kalau orang Kelantan cakap rawamid, dia tak cakap mufrad. Rawamid. Tempat kita sini remik. Tempat kita kata remik. Apa remik tu apa arti? Payah. Kerja payah, berpah tu sih. Kita orang bahasa perangai cepat gaduh. Mai remik tu sih. Noh mudah-mudah. Jadi dengan adanya mutasyabihat, menyungguhlah para ulama sebagai tanggungjawab dia. Dia orang punya orang tenaga yang kuat, yang kuat keilmuan dia tu. Kecergasan dia tu tinggi, dia sanggup tangguh. Kita apa tadi orang mak kan tak. Berat sikit lepas. Itulah. Ulama tak dia tangguh. Sebab tengok orang buat kajian. Kaca duk kaji turun lepas tak laut tak ada. Kaji pada laut. Naik ke udara. Siapa naik tak boleh je duk kaji. Itu semua. Siapa tak apa suku kira. Atau sungguh. Naknya pada ilmu boleh istihabah. Ni lah orang awal-awal boleh. Maka ulama ni bila ayat Quran tu ayat kecek lagu ni apa ni? Dengan ilmu Allah Ta'ala bagi ke dia tu, dia boleh buat kajian. Jadi kelebihan naik dia. Itu di antara hikmah. Nak menyungguhkan ulama atas nazar dan berfikir yang mewajib dan menyebab ia tiap-tiap daripada nazar dan fikir yang atas tafsir nak fikir. Bagi mengetahui mereka itu ulama dengan segala rawamid, yakni mengetahui akan segala yang dalam dan yang payah-payah padanya. Seperti mengaji ilmu dah payah. Ya ada hak mudah, ada hak payah. Itu panggil rawamid. Maka orang itu bersungguh. Lagi pula dan hendak menyungguh akan mereka itu ulama atas bahas dan bicara daripada segala daqa'iq. Daqa'iq jamak pada daqiq. Kalau daqiq juga bagi hak laik debu tu. Pak kita sini panggil debu, kalau di sana panggil tepung. Kita sini panggil debu beras jemah, di sana panggil tepung beras. Kita sini panggil tepung buah hulu. Tepung buah hulu, tepung itu, tepung pak kita sini gitu.
Sana dak tepung kena ke debu hak kita panggil. Debu gandum, debu beras pulut, debu beras jumah kita panggil debu-debu gitu. Sebab dia debu. Nah, orang sana panggil tepung faham lalu. Main nak beli tepung 2 kilo. Kita tak faham lah. Kita ni tepung belaka pak kita. Baiklah, dia panggil daging. Arab panggil daging. Jadi qah jadi go, daging. Supaya apa tu? Nak menyungguhkan ulama atau bahas bicara daripada segala dagaib, yakni segala yang halus-halus. Segala yang halus-halus padanya, pada mutasyabih itu. Maka bahawasa menyeru dan menarik oleh al-mutasyabih akan segala himmah dan cita mereka itu ulama kepada mengenal, menarik, menyeru kepada mengetahuikan akan ya demikian itu, yakni demikian segala rawamid dan daqaik itu menyeru, menarik ke situ. Itulah kalau yang ngaji ibarat dia panggil khabar bahawasa. Kalau Arab fa inna khabar inna. Itulah menarik, menyeru, menarik hemah kepada mengenal tu, itulah daripada sebesar-besar segala qurbah. Apa qurbah? Berdamping diri kepada Allah. Dia orang nak dekat lagi. Tak kalau Allah tu dah dekat. Lek kita ni tak jauhnya. Allah dia ayat dah tadi dekat. Bila hamba ku tanya mu Muhammad tentang aku, mu jawab atau fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila tanyakan mu Muhammad oleh hamba-hambaku tentang aku, dia tanya aku, sahabat ya ada setengah sahabat tanya ya Rasulullah, Tuhan ni jauh ke dekat? Kalau Tuhan ni jauh, saya nak melaung. Ya Rabb, nak melaung dia jauh. Kita panggil dia jauh kan? Ya Muhammad, tu panggil dia jauh. Kau Tuhan tu dekat. Kalau dekat saya nak munajat berbisik-bisik jelah. Apa kita kecek sama dekat. Bagaimana ni? Bisik. Jauh ke dekat? Nabi SAW bila kena tanya, Allah Ta'ala turut ayat. Wa iza sa'alaka 'ibadi anni, mujawab mak fa inni qarib. Mujawab kata bahawa aku yang dekat. Kalau dekat kan munajat. Tak payah ya Rabb. Bahagia telitah di hati nak apa dia tahu siap-siap. Apa tu baik? Bila kata dekat. Kalau dia arah dekat ke jauh? Jauh. Tahu ya dia dekat. Hati-hati kena ada cara tu. Ni setengah pada mutasyabihat ni. Dekat, bukan dekat hissi. Dekat hissi ni makhluk kita sama kita dah dekat. Aku ngaji duduk dekat dia. Aku ngaji duduk dekat dia tu, duduk dekat rumah aku dekat. Tu orang panggil jirim ke jirim. Tu dekat hissi. Dekat Allah, Allah yang maha suci. Bukan jirim jisim. Dia kata dekat, ya dekat. Kalau itu ulama nak hurai takut keliru nak hilang keliru. Dekat maknawi. Bukan dekat hissi, itu sifat jirim. Jadi tengok ayat ni, pada zihir tak berlawan dengan ayat ni. Ayat ni antara pada dekat. Sabit tu dah daripada hadis Nabi SAW dia kata, mu jangan nak melebih aku di atas Yunus lah. Dia kata aku lebih atas Yunus. Sebab apa? Sebab aku di akak langit. Munajat aku dengan Allah di atas. Tapi Yunus di telai ikan. Telai ikan dah turun ke dasar laut. Patah. Kali ke mana dekat. Munajat dia kata lebih aku dengan atas Yunus. Sebab Yunus turun ke dasar ikan. Patah laut. Tapi lepas patah laut duk munajat dah Yunus. Duk munajat lepas perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa siapa tu? Tu munajat Yunus tu dalam perut ikan. Dalam perut ikan lagi patah laut lagi. Kalau ke jauh. Nampak Nabi dekat. Habis dia kata kalau pakai zuhir rusak itu. Sama dekat. Sebab tu menjadi melebih aku nah. Yunus aku sama saudara segi aku rasul, dia rasul, aku nabi dan nabi, aku menajak, dia menajak. Aku di akak ke langit, dia diturun dah salau. Aku gini dengan teriak, dia setengah keluar ada dah.
keluar dia absolut le perut ikan. Ha ni Tuhan buat hamba dia makhluk dia ada rasul dia dah. Ha tu dia. Itulah. Dapat itulah ayat muntasah kita pergi zuhir satu sebab bagi terlari daripada jalannya ahli sunnah wal jamaah. Ha. Tu kata dia hikmahnya itulah antara lain bila bersungguh situ itulah menyeru kepada sebesar-besar qurbah. Ha, sampai tu tak sama ulama yang kita orang biasa. Walaupun ulama tidur lebih digeruni ke atas syaitan tak gerun tak takut orang ambil semaya lepas semaya tak ada apa lah. Dia nak kosak boleh nak kosak. Buat main boleh. Tapi kalau orang yang alim, yang ikhlas bersih, tidur tu saya tak takut lagi. Sebab tidur dia dalam kebajikan. Jaga dia dalam kebajikan. Bila dia ada masalah, dia tidur gerak, dia pak bangun. Tak boleh tu, kena hukum gini ni. Jadi masalah dah, betul je dia. Nah, itu kan? Cuba kata, kau neca tu, orang harga ke dia. Sebab barang punah je beki jadi molek habis. Tak harga mana neca. Kita mana naik, lekak tidur pak tuan. Kita tapi neca, jangan. Nampak tuan gitu tapi jangan. Dia beki hak tak terpakai jadi terpakai habis. Hantu ulama tak erti masalah dia hurai setiap segi apa itulah syaitan lebih gerung. Nah, kita buat meremeh-remeh mai. Jangan. Nah, sebab ni kita bahajak pada lapu kan. Sebab tak ada lapu, kita tak nampak atau gelak tak tengok huruf nak pada lapu. Begitulah Quran ada dah, hadis ada dah, kitab ada dah, tapi kalau tak ada kadang-kadang kita boleh baca tak faham arti. Kan? Tu kita perlu sangat. Tiba-tiba kesungguhan ulama apa begitu. Ayat mutasyabihat ya sungguh dah lewat kajian. Siapa boleh beza, boleh hurai satu persatu. Kesungguhan dia tu qurbah yang paling besar. Di sisi Allah Taala. Sampai Tuhan kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Itu. Masa kita pun kita kena singgah sekat tu dulu. Dan dari kerana itu berkata oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullah ta'ala pada tafsir ayat wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Imam Qurtubi tafsir ayat ni dia akhir sekali kita nak ambil buat sementara sebenarnya kita akan baca semula. Imam Qurtubi lepas dia tafsir ayat ni dia kata begini. Turun di baris yang berikut. Wa man nazara al-ana fi istilahil mutakallimin hatta yunadila bizalika 'anid din famanzilatuhu qaribatun minan nabiyyin. Tengok arti dia hebat tu. Artinya barang siapa tilik sekarang ni zaman Qurtubi ni dia orang kurang 7 lah lebih kurang. Dan barang siapa tilik sekarang ini pada istilah ulama mutakallimin. Ni jirim, jising apa, jirim, pirik. Wajib, mustahil, jaid. Siapa dia istilik pada istilah ulama mutakallimin, ulama usuluddin. Sehingga boleh melawan dan boleh mempertahan ia dengan demikian itu istilah daripada agama, jadi agama Islam. Maka famanzilatuhu, maka bermula pangkat barang siapa tu ialah ia hampir daripada segala nabi-nabi. Tu ulama dia mempertahankan. Dia buat akidah macam ni, dia pertahankan buat apa yang dah. Itu dia. Cukuplah. Kita baca semula pada kata dari kerana itulah berkata Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam. Sebenarnya kena pergi suat lagi tapi dilihat pada masa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن مرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.